Hai semua, pada hari ini Cikgu Suria akan membincangkan masalah jenis-jenis. Untuk soalan seperti ini, ramai kanak-kanak yang belum mempelajarinya mungkin merasa agak sukar untuk menyelesaikannya. Itu terutamanya kerana belum memahami logik asas di dalamnya. Selepas Cikgu Suria akan menerangkan 2-3 soalan yang serupa dan tersusun, saya percaya selepas menonton video ini, anda akan terus tahu cara untuk menyelesaikannya. Untuk selesaikan soalan ini sebenarnya tak susah sangat. Jadi mari kita teruskan dengan meneliti soalan ini. 4 lori bawa pasir 336 tan dan sekarang ada 420 tan pasir perlu diangkut dalam 5 perjalanan. Berapa lori perlu ditambah? Mula-mula kita tahu ada. Ya, lori betul kan? Sudah lepas itu, berapa jumlah perjalanan yang diperlukan? Kemudian berapa jumlah tan yang dimasukkan? Baiklah, kita tahu bahawa 4 buah lori dengan 7 perjalanan mampu membawa sebanyak 376 tan secara keseluruhan. Pada masa ini kita perlu melakukan pemudahan terlebih dahulu, iaitu 1 lori dalam 1 perjalanan akan membawa berapa tan secara keseluruhan. Jadi kita boleh bahagikan sahaja dan kemudian kita bahagikan ia. Iaitu 336 dibahagikan dengan 4 dan kemudian dibahagikan lagi dengan 7 bersamaan dengan 12. Baiklah, sekarang soalan ini memberitahu kita bahawa terdapat sejumlah 420 tan dan ia perlu diselesaikan dalam 5 perjalanan. Berapa banyak 2 lori yang diperlukan secara keseluruhan? Baiklah, pertama sekali mari kita cuba untuk memahami perkara ini dengan lebih mendalam, iaitu sekiranya. Baiklah, mari kita tukarkan 5 perjalanan ini kepada 1 perjalanan tunggal sahaja. Untuk mematuhi 1 lapisan 1 set, berapa banyak pasir yang diperlukan dengan cara ini? Iaitu 400. Baiklah, sila lakukan pembahagian dengan nombor 5. Akhirnya guna 84, semua boleh periksa. Baiklah, kita boleh menggunakan 84 darjah, jadi kita sudah mengetahuinya dengan jelas. Sebuah lori dalam 1 perjalanan, hampir 12 tan. Jadi sekarang adalah 84 tan, maka terdapat banyak lori ya. Jadi itu adalah 84 dibahagi dengan 12 bersamaan dengan 7 buah lori. Pada mulanya ada 4 lori, sekarang ada 7. Apa maksudnya? Ini tunjukkan berapa lori yang ditambah. Secara keseluruhan ia bertambah 7 tolak 4, jadi bertambah 3 lori. Faham? Jika faham, beri tanda suka dan ikuti cikgu serta gunakan tangan kecil anda untuk kongsi kepada lebih banyak syarikat supaya mereka dapat belajar pemikiran matematik yang lebih hebat. Lagi banyak anda kongsi, lagi banyak guru itu akan kongsi.